masuk. Okay, lubang dah betul, tapi tak boleh masuk. Skrunya dah sengit. Jadi macam mana kita nak betulkan balik wall plug skru yang sengit ni? Kalau nak betulkan janganlah buat gini, jangan ketuk gini, nanti kan rosak bunga wall plug skru ni. Kalau dah rosak, nak ikat nak macam gini, tak boleh lah, pasal bunga dia dah rosak. Kalau kita masukkan magnet macam gini pun tak boleh juga, sebab nanti dia akan jadi gini lah, karat tukul dia akan lekat dekat dinding, tak cantik. Boleh nak buat, cuma kena cat balik lah. Kalau buat gini pun tak boleh juga, pasal nanti kan macam tadi lah, dinding jadi karat, bunga wall plug skru ni dia rosak. Bila rosak macam tadi lah, tak boleh nak ikat nak. Jadi macam mana kita nak betulkan balik ni, kita kena buat gini lah. Kita kena ukur dulu yang mana yang tak boleh masuk. Okay, yang bawah ni tak boleh masuk. Pasal apa? Dia punya dekat bawah ni dia dah sengit. Jadi kita kena masukkan nut dulu dekat bawah. Kita kena pakai dua tukul, satu tukul gini dan satu tukul gini lah. Yang tukul ni buat macam ni, yang ni ketuk ke bawah sekali dan kita test. Ok, kalau tak muat ketuk lagi lah, pasang balik nut. Tukul jangan bagi kena dinding lah, macam ni. Ok, dah masuk. Kita ketatkan dulu skru wall plug ni sampai dia berat lah. Ok, dah jadi berat. Buka balik. Yang atas pun sama lah. Ketatkan dulu biar jadi berat. Ok, dah berat, buka balik. Ini kalau tak nak pakai pun tak apa, nak pakai pun tak apa. Lepas tu baru kita boleh pasang bracket ni, baru kita boleh ketatkan atas bawah dan baru kita ketatkan. Kita ketatkan sekadar dia rasa berat je. Pasal apa? Pasal dinding ni dia peroi. Kalau kita pusing-pusing lagi, dia memang boleh pusing. Nanti lama-lama dia akan tercabut. Ataupun wall plug skru ni dia longgar. Jadi kita hanya ikat sekadar bila dah rasa berat, dah cukup lah. Okay, dah cukup. Dah rasa berat, dah cukup.